Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Nur Laila binti Mat Zain selaku penyelaras bagi kod kursus BMMB 3223 pengajaran kemahiran bahasa dalam bahasa Melayu. Baiklah, nama saya Siti Nurul Syuhaili binti Nurhan dari kelas BM1 PISMP akan membentangkan berkaitan dengan tugasan 2 iaitu perbentangan RPH. Baiklah, rancangan pengajaran harian RPH yang telah saya sediakan pada hari ini adalah mata pelajaran Bahasa Melayu tahun ke-6. Jadi fokus utama dalam RPH ini ialah kemahiran menulis, khususnya dalam menghasilkan karangan berfakta. Tajuk yang dipilih ialah tablet yang istimewa yang berkaitan dengan perkembangan teknologi serta manfaatnya dalam kehidupan seharian. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu konsep RPH serta kepentingan pedagogi dalam membentuk kemahiran menulis yang baik. Jadi, apa maksud RPH dan juga pedagogi itu? Bagi rancangan pengajaran harian RPH ialah satu dokumen yang merangkumi perancangan guru untuk sesuatu sesi pembelajaran. RPH ini membantu dalam memastikan objektif pembelajaran tercapai, khususnya dalam membina kemahiran menulis murid secara sistematik. RPH ini bukan sekadar satu keperluan pentadbiran, tetapi ia memainkan peranan yang begitu penting dalam memastikan murid mendapat pendedahan yang mencukupi untuk mengembangkan kemahiran menulis mereka lagi. Jadi, apa itu pedagogi pula? Pedagogi merujuk kepada strategi, kaedah dan pendekatan yang digunakan oleh guru dalam pengajaran. Dalam konteks kemahiran menulis, pedagogi yang berkesan adalah pengajaran secara berperingkat serta penggunaan teknik yang membantu murid menghasilkan penulisan yang lebih tersusun dan juga menarik. Jadi, dalam RPH ini saya akan menggunakan pendekatan interaktif dan pembentukan teknologi bagi memudahkan pemahaman serta meningkatkan keupayaan murid dalam menghasilkan karangan berfakta yang berkualiti. Baiklah. Di sini baiklah, saya akan menguraikan jadual RPH dan juga jadual RPH dan juga memberi penekanan kepada kemahiran menulis sesuai dengan tajuk yang diberi. Di sini butiran PDP. Mata pelajaran yang saya pilih adalah Bahasa Melayu tahun 6. Tarikh yang saya pilih juga adalah 25 hari bulan 3, 2025. Masa pada pukul 9 pagi hingga 10 pagi selama 1 jam. Kelas pula adalah kelas 6 Cempaka dan bilangan murid adalah sebanyak 30/30. Jadi tema yang saya pilih adalah teknologi maklumat dan bertajuk tablet yang istimewa. Jadi kemahiran yang akan saya fokuskan pada hari tersebut adalah menulis karangan berfakta, dan kemahiran sedia ada adalah murid telah belajar tentang ciri-ciri peranti digital dan kepentingan dalam kehidupan mereka. Standard kandungan yang saya pilih adalah 3.3 iaitu menghasilkan penulisan, dan yang kedua adalah standard pembelajaran iaitu 3.3.1 iaitu menghasilkan penulisan berformat dan tidak berformat secara koheren dan juga kohesi. Baiklah, objektif pembelajaran pada hari ini adalah mengenal pasti sekurang-kurangnya 2 ciri dan fungsi tablet berdasarkan maklumat dalam buku teks. Yang kedua, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 1 perenggan karangan fakta dengan menggunakan kosakata yang luas dan ayat yang gramatis. Yang ketiga, murid dapat melakonkan watak berdasarkan ayat yang telah disusun. Yang ketiga, bagi pentaksiran pula, yang pertama adalah lisan. Guru akan menilai kefahaman murid melalui penerangan dan juga perbincangan dalam berkumpulan. Yang kedua, dari pentaksiran bertulis pula, murid akan dinilai berdasarkan struktur karangan, penggunaan bahasa dan juga ketepatan fakta. Bagi pentaksiran pemerhatian pula, guru akan melihat keterlibatan murid dalam perbincangan dan kerja kumpulan. Bagi tabiat berfikir pula adalah menganalisis maklumat, menghasilkan ayat kreatif. Bagi elemen merentas kurikulum iaitu EMK, yang pertama saya menekankan teknologi maklumat dan juga komunikasi TMK dengan menggunakan tayangan slide melalui aplikasi Canva, spin the wheel iaitu roda berputar, kad cabaran digital. Yang kedua adalah
elemen keusahawanan iaitu simulasi lakonan kedai gadget, dan yang ketiga adalah elemen nilai murni iaitu bekerjasama dalam berkumpulan. Baiklah, penerapan nilai yang dapat diterapkan adalah pertama, bekerjasama. Yang kedua, nilai keberanian, dan yang ketiga adalah nilai bertanggungjawab. Bahan bantu mengajar yang saya akan sediakan adalah tayangan slide iaitu penerangan tajuk dan juga contoh karangan melalui aplikasi Canva. Yang kedua adalah kad misteri iaitu mempunyai isi penting karangan dan juga nombor kumpulan. Yang ketiga adalah spin the wheel, roda berputar. Spin the wheel ni akan memilih nama murid untuk menjawab soalan. Yang keempat adalah kad cadangan digital. Kad ini akan dipaparkan di skrin komputer guru dan wakil kumpulan akan menekan kad tersebut untuk mendapatkan petunjuk semasa membuat ayat dalam karangan. Jadi yang kelima pula adalah gallery walk interaktif. Murid akan berlakon dalam situasi kedai gadget untuk berkongsi kepada rakan isi yang menarik berkaitan dengan tajuk yang mereka dapat. Dan yang keenam, kertas mahjong pula, tempat untuk murid menulis karangan, dan yang terakhir adalah pen marker iaitu alat tulis untuk murid menulis. Baiklah, seni dalam pendidikan pula adalah lakonan interaktif iaitu murid melakonkan situasi jual beli di kedai gadget semasa aktiviti gallery walk. Yang kedua, gaya bahasa yang kreatif iaitu murid menggunakan kata-kata yang menarik dalam penulisan mereka, dan yang terakhir adalah kad misteri, spin the wheel digital dan juga kad cadangan digital iaitu alat ini direka secara visual sama ada secara digital ataupun maujud untuk merangsang kreativiti dan menarik minat murid. Baiklah, kita pergi pula kepada huraian jadual RPH dan juga penekanan terhadap kemahiran menulis iaitu aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, bagi set induksi, saya meletakkan masa selama 5 minit iaitu saya akan membuat pengenalan kepada karangan berfakta. Jadi, yang pertama saya akan membuat tayangan slide terlebih dahulu. Guru akan menunjukkan gambar berkaitan dengan evolusi gadget dari penggunaan telefon lama sehingga menggunakan tablet. Jadi saya akan memulakan sesi dengan membuat tayangan evolusi gadget tersebut menggunakan aplikasi Canva. Yang kedua adalah meneka. Murid akan cuba meneka gambar yang akan dipaparkan. Jadi murid diminta meneka nama peranti dalam gambar dan menjawab soalan. Contohnya, apakah kelebihan tablet dalam kehidupan seharian? Ataupun, bolehkah tablet ini digunakan untuk tujuan pembelajaran? Jadi di sini saya sertakan juga contoh jawapan yang berkemungkinan murid akan jawab iaitu saya pernah menggunakan tablet untuk bermain permainan, tablet memudahkan saya mencari maklumat ataupun saya gunakan tablet untuk menonton video pembelajaran. Jawapan-jawapan lain juga akan jawapan-jawapan lain yang boleh diterima juga akan saya terimalah bila murid menjawab. Yang penting murid menjawab, memberi maklum balas terhadap soalan yang kita tanyakan. Jadi di sini adalah lampiran yang saya sediakan. Kita tengok di slide Canva. Di sini evolusi peranti teknologi yang saya akan paparkan kepada murid. Di sini murid akan bertanyakan soalan. Kita akan bertanyakan soalan dan murid dapat mengisi tempat kosong tersebut. Kita dapat bersoal jawab kepada murid. Di sini bermulanya sesi aktiviti di dalam kelas. Ini adalah spin the wheel. Spin the wheel ni saya akan memilih murid untuk menjawab soalan yang akan ditanya melalui sesi spin the wheel ni. Okay, kita akan spin.
Baiklah. Berkemungkinan nama Adina yang akan menjawab soalan yang akan saya tanyakan sebentar lagi. Baiklah. Langkah yang pertama pula. Bermulanya aktiviti dalam sesi PDP. Saya meletakkan masa selama 15 minit. Di sini, murid akan memahami format dan juga isi karangan berfakta. Jadi di sini, saya mengkaitkan aktiviti dengan tajuk. Guru akan mengkaitkan jawapan murid yang tadi dengan tajuk pembelajaran hari ini iaitu tablet yang istimewa. Yang kedua adalah penggunaan buku teks. Guru akan meminta murid membuka buku teks untuk melihat contoh karangan yang akan dilakukan. Tetapi dalam masa yang sama, guru juga akan tetap membuka tayangan slide buku teks yang akan digunakan tersebut. Baiklah, yang ketiga adalah pembahagian kumpulan melalui kad misteri. Di sini, setiap murid akan mengambil kad misteri di meja guru. Yang kedua, kad tersebut mengandungi isi penting yang terdapat dalam buku teks dan mempunyai nombor untuk pembahagian kumpulan. Di sini, setiap kad itu mempunyai isi-isi yang berlainan. Jadi yang keempat adalah sesi pembincangan. Murid akan berbincang dalam kumpulan berkaitan dengan isi karangan masing-masing. Di sini guru akan memantau murid berbincang. Ini adalah lampirannya. Kad misteri ini digunakan untuk membahagikan murid kepada kumpulan yang lebih kecil. Jadi setiap kumpulan itu akan diberikanlah satu isi utama yang perlu mereka fahami dan juga mereka perlu menghuraikan dalam bentuk karangan. Jadi mereka perlu menulis. Mungkin di sini ini adalah tayangan slide yang akan saya bentangkan berkaitan dengan buku teks dan tajuk yang akan diberikan pada hari tersebut. Di sini adalah kad misteri itu. Yang pertama, kumpulan pertama akan mendapatkan pendahuluan pengenalan tablet dan kepentingannya. Kumpulan kedua akan mendapatkan ciri-ciri tablet. Kumpulan ketiga akan mendapat fungsi tablet dalam kehidupan seharian. Kumpulan keempat akan mendapatkan kebaikan tablet. Kumpulan yang kelima akan mendapatkan kesan negatif jika disalahgunakan. Dan kumpulan yang terakhir adalah akan mendapat kesimpulan dan juga harapan. Di sini, murid akan belajar cara menyusun isi sebelum menulis. Jadi, perbincangan dalam kumpulan itu dapat membantu mereka mengenal pasti lagi lah idea utama dan juga sokongan. Mereka dapat menulis dengan baik melalui sesi perbincangan tersebut. Baiklah, langkah yang kedua, saya tetapkan masa selama 15 minit. Iaitu menulis karangan dalam kumpulan. Di sini, murid akan menulis karangan secara berkumpulan di atas kertas mahjong berdasarkan isi yang telah mereka bincangkan sebentar tadi. Jadi yang kedua pula, kad cadangan digital. Yang pertama, guru akan memilih wakil dari setiap kumpulan ke hadapan untuk menekan kad cadangan digital yang mengandungi petunjuk. Yang kedua pula, wakil kumpulan tersebut akan menekan skrin komputer guru untuk mendapatkan petunjuk dan idea tambahan. Yang ketiga pula, kad ini mengandungi ayat contoh dan idea tambahan untuk memperbaiki karangan murid supaya menjadi lebih kemas dan juga teratur. Rumusan di sini, guru akan menyemak karangan-karangan yang dihasilkan oleh murid di sini. Ini adalah kad cadangan tersebut. Jadi tayangan slide ni akan sentiasa dipaparkan di hadapan dan murid mengikut aktiviti kad cadangan ni, murid akan ke hadapan dan menekan kan. Jadi di sini kita lihat. Guru akan memaparkan dan murid akan ke hadapan kelas dan menekan kad ini. Kita boleh cong kad ini. Dan murid yang tekan akan mendapatkan petunjuk supaya mereka dapat menghasilkan karangan yang lebih baik. Contohnya, apakah kelebihan tablet berbanding komputer biasa. Mungkin kad cadangan ini dapat membantu mereka untuk memperolehi idea yang lebih baik lagi. Jadi murid boleh
Jadi aktiviti ini akan melatih murid untuk mengembangkan ayat dengan menjadi lebih baik. Jadi murid akan belajar menggunakan pelbagai jenis teknik penulisan seperti penggunaan fakta dan juga contoh. Baiklah, langkah yang ketiga pula iaitu langkah yang terakhir. Saya letakkan masa yang agak panjang iaitu 20 minit. Di sini murid akan melakukan aktiviti gallery walk iaitu simulasi lakonan kedai gadget. Yang pertama adalah setiap kumpulan akan melakukan situasi jual beli di kedai gadget secara bergilir-gilir untuk berkongsikan isi karangan masing-masing kepada rakan-rakan mereka. Jadi yang pertama, 2 orang murid dari setiap kumpulan akan menjadi penjual yang akan menjelaskan dan menjawab soalan berdasarkan isi karangan kumpulan mereka. Yang kedua, murid dari kumpulan lain pula akan bergilir-gilir menjadi pelanggan yang akan bertanyakan soalan dan mencatat isi-isi penting yang dimiliki oleh kumpulan lain. Yang ketiga pula, kumpulan yang sudah menyelesaikan aktiviti ini perlu menulis semula isi yang mereka memperolehi daripada kumpulan lain di atas kertas manjung mereka. Dan di akhir pembelajaran ini, murid akan memperolehi satu karangan fakta yang lengkap. Rumusan di sini, guru akan memberikan ulasan terhadap lakonan murid tersebut. Baiklah, di sini murid akan belajar cara menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan juga teratur. Mereka juga akan memahami kepentingan menggunakan bahasa yang formal dan berstruktur dalam penulisan fakta. Dan juga mereka melatih kemahiran menulis mereka untuk menghasilkan satu karangan yang lengkap. Bukan sahaja kemahiran menulis, mereka perlu melatih kemahiran bertutur dan juga mendengar untuk menghasilkan kemahiran menulis iaitu menghasilkan satu karangan yang lengkap. Baiklah, penutup pula. Saya sertakan masa selama 5 minit sahaja iaitu membuat aktiviti refleksi dan juga kesimpulan. Yang pertama, murid akan berkongsikan pengalaman mereka berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan pada hari ini. Yang kedua, murid dapat mengetahui kelebihan karangan fakta dan kepentingan teknologi dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, murid memberikan ulasan berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan. Dan yang terakhir adalah murid memberikan maklum balas tentang aktiviti yang paling mereka suka dan cabaran yang dihadapi. Aktiviti ini boleh dilakukan sama ada murid bersukarela untuk menjawab soalan tersebut ataupun kita lakukan aktiviti yang pertama tadi iaitu aktiviti spin the wheel untuk memilih murid untuk menjawabkan soalan itu. Jadi rumusan guru di sini, guru mengingatkan murid berkaitan dengan kepentingan teknologi maklumat dalam kehidupan seharian. Di sini saya akan sentiasa sertakan tayangan slide di dalam kelas. Masa gallery walk, sesi refleksi. Baiklah, secara keseluruhannya, RPH ini dirangka untuk memastikan murid bukan sahaja memahami struktur karangan berfakta tetapi juga dapat menulis dengan lebih terancang, tersusun dan juga lebih menarik. Jadi kaedah seperti kad misteri, kad cadangan digital dan juga simulasi kedai gadget ni dapat membantu murid membina isi yang lebih mantap dan juga meningkatkan kreativiti dalam menulis. Di sini ada catatan refleksi pelajar. Murid dapat mengenal pasti dan memahami ciri serta fungsi tablet melalui bahan bacaan dalam buku teks yang menjadikan asas untuk murid mereka menulis karangan berfakta. Jadi proses ini akan membantu mereka mengumpulkan idea dan menyusun isi dengan lebih tersusun sebelum menulis. Dalam aktiviti penulisan, murid berjaya menghasilkan sekurang-kurangnya satu perenggan karangan fakta dengan menggunakan kosakata yang luas dan ayat yang gramatis. Jadi murid juga akan menjadi lebih mahir dalam menulis secara lancar, manakala murid yang kurang mahir itu pula akan dibantu melalui aktiviti perbincangan kumpulan serta bimbingan guru. Jadi aktiviti ini selaras untuk sama ada murid yang lemah ataupun murid yang berkebolehan. Sebab kumpulan tersebut akan dibahagikan dengan menggabungkan murid yang bijak dan murid yang kurang bijak. Jadi aktiviti kad cadangan pula turut membantu murid mengembangkan isi mereka dengan lebih baik dan melalui sesi pembentangan dan semakan rakan sebaya, murid murid akan dapat mengenal pasti kesalahan dalam penulisan mereka serta dapat memperbaiki struktur ayat mereka. Jadi keseluruhannya, murid akan menunjukkan peningkatan dalam kemahiran menulis mereka supaya mereka dapat menulis dengan lebih tersusun, kreatif dan juga berkesan. Jadi saya yakin pendekatan yang dilakukan ini dapat membantu murid
menguasai kemahiran menulis dengan lebih baik, seterusnya dapat menjadikan mereka menjadi lebih yakin dalam menghasilkan karangan yang berfakta dan juga berkualiti. Baiklah, sekian sahaja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih.